Nak komen? Nak keluar daripada kerajaan? Keluar lah. You mau terjun daripada Jambatan Pulau Pinang pun, kami ni tak ada herannya. Cucung macun tepuk tangan lagi dah. Mau keluar? Keluar lah. You angkat semua pergi keluar. Wah, ingat lah, ini semua wayang. Apa pasal wayang? Ini semua nak tutup kes tu. Tun pergi buat report polis terhadap Anwar Ibrahim. Isu yang diketengahkan. Apa ni bukan apa pun. Buat satu-satu isu untuk nak tutup isu yang sepatutnya. Kalau nak ikutkan UAC ni, hampa duk guna UAC ni dah tahun berapa lagi dah. Bukan tahun 90-an lagi dah. Bawah pada tu pun hampa dah buat dah. Tuan-tuan sembang lah kata, oh kami ni akan keluar pada kerajaan kalau ini kerajaan tidak meluluskan. Lansiau lah. Sembang lah. Plus sembang lah. Mau keluar? Tak payah tunggu lulus tak lulus. Pergi keluar lah. Si kalang caw lah. Tunggu apa lagi? Kan? Keluar lah. Okay? Tak nak berani lah. Sembang. Nak tutup kes. Itu adalah permainan DAP. Bukan kami tak tahu. Selama ni, apa isu yang ada dalam Malaysia yang besar-besar, hampa lah mastermind. Hampa mastermind. Terus duk sembang lah. Nak buat isu. Nak tunjuk kata UMNO pun akan jadi pembela pada rakyat apa semua. Tapi lalas sekali kosong. Osiau lah. Kan? Tak tahulah. Tuan dan perempuan, apa yang nak disampaikan oleh dengan komen? Salah satunya dia nak beritahu anjing-anjing yang ada di belakang mereka daripada bangsa kita sendiri. Boleh tengok macam mana berapa kunyit sekawan apa semua duk bela dengan komen. Pulun setiap malam. Kan? UEC pun mereka buat tajuk UEC, tapi sebenarnya mereka adalah anjing. Perahan tenaga, mata wang untuk kesenangan yang diberi oleh puak-puak. La'natullah. Ingat, negara ini akan aman jika tidak ada mereka-mereka yang berkompromi dengan DAP. Nak keluar? Pergi keluar. Lu mau terjun jambatan pun, you pilih mau 17 km ke, you mau yang 22 km punya. Tak mau bagi lah. Kita suruh bomba buat live. Duduk pada atas. 1 jam tak nak timbul, lempak bunga turun. Pak ni, pergi lah. Esok keluar.